Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan-Puan Hakim, barisan guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Pergi ke padang waktu pagi, bawa bekal dalam rangka rotan. Ilmu dicari sepanjang hari, supaya jadi insan cemerlang dan sopan. Saya, Nur Damia Irlina binti Muhammad Faizal dari kelas 5 Cimerang ingin berkongsi tentang sebuah buku yang sangat menarik dan penuh pengajaran. Tajuk buku ini ialah Juara Kampung Badak Berendam, ditulis oleh Sarida Hamid. Buku ini diterbitkan oleh PTS Publishing House Sendirian Berhad, cetakan ke-8 tahun 2017, berharga RM13.50 dan mengandungi 159 muka surat. Apa yang membuatkan saya sangat suka dengan buku ini ialah ia mengandungi ilustrasi yang menarik seperti komik dan gambar berwarna. Bahasa yang digunakan mudah difahami, tulisannya jelas dan mudah dibaca. Dan ada mutiara kata yang memberi semangat dan nasihat berguna. Setiap kali membaca buku ini, terasa macam ada guru yang menasihati kita secara lembut dan berkesan. Ya kawan-kawan, di dalam buku ini terdapat 5 bab yang seronok dan penuh nilai. Ayuh bersama saya kita mendalami dan hayati cerita buku ini dengan lebih dekat lagi. Siapa ya watak utama buku ini? Watak utama buku ini ialah Aisyah Sofia. Dia seorang murid yang sangat bijak, suka bertanya, suka bermain, malah tidak suka membaca. Sekolah Aisyah akan menyambut sukan tidak lama lagi. Maka semua murid terlibat dengan latihan sukan di sekolah. Aisyah begitu teruja dengan sukan, lantas meminta kebenaran dan sokongan daripada uminya untuk menyertai pertandingan lomba lari. Tetapi uminya Puan Aminah tidak yakin dengan Aisyah kerana bimbang dengan kemampuan anaknya yang belum pernah berlari pantas. Tambahan pula, tubuh Aisyah agak berisi. Ayahnya Encik Jamil sentiasa tenang dan membenarkan Aisyah memasuki pertandingan tersebut dan mengingatkan Aisyah tentang batas aurat dan pergaulan bersukan. Aisyah tetap bersemangat dan penuh yakin dia akan menang acara lomba lari. Sepanjang latihan bersukan, Aisyah memberikan komitmen sepenuhnya. Dia dan rakannya yang lain berlatih bersama-sama. Pelbagai ujian dan cabaran yang dihadapinya bersama. Akhirnya, Aisyah Sofia telah berjaya dianugerahkan sebagai olahragawati sekolah dan menjadi heroin kampung Badak Berendam. Ya kawan-kawan, buku ini telah mengajar saya banyak pelajaran penting, iaitu jaga aurat ketika bersukan, pergaulan lelaki dan perempuan perlu dijaga, solat jangan sesekali ditinggalkan. Apabila masuk waktu solat dahulu, biarkan terlambat. Semangat berpasukan dan bantu-membantu itu sangat penting. Yakinlah dengan diri sendiri walau apa pun kekurangan kita. Dan adab dan akhlak lebih penting daripada menang. Mutiara kata di dalam buku ini sangat memberi inspirasi. Contohnya, kita mungkin bukan yang terbaik, tapi kita boleh jadi lebih baik dari semalam. Kawan-kawan, buku ini bukan saja membuat saya ketawa, malah membuatkan saya berfikir.
Buku ini juga membuatkan saya sedar jadi juara bukan hanya di padang sukan, tetapi juara dalam menjaga akhlak dan agama. Kesimpulannya, juara kampung badak berendam ialah buku yang menyeronokkan. Bacalah buku ini, saya yakin kawan-kawan pun akan jatuh hati macam saya. Akhir kata, bersukan biar ada batas, adab dijaga sepanjang masa. Jadilah juara yang cerdas dan pantas, tapi tak lupa pandai yang esa. Sekian sahaja bicara buku saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.